Rahim, waktu sekarang menunjukkan tepat jam 11.17 pagi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera, salam al bismillah, salam laka maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perhatian kepada anda semua. Saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan SOP yang telah ditetapkan oleh MKN, yakni Majlis Keselamatan Negara. Bagi kita cegah COVID-19, kita perlu amalkan norma baru. Hashtag kita teguh, kita mesti menang. Untuk makluman kepada anda semua, kita perlu kerap membasuh tangan, kita perlu jaga penjarakan sosial, dan juga kita perlu memakai ataupun guna pelitup muka. Nasihat yang pertama yang akan saya kongsikan kepada anda adalah elakkan 3S, di mana S yang pertama adalah sesak, S yang kedua adalah sempit, S yang ketiga adalah sembang dekat. Marilah kita sama-sama bekerjasama bagi membantu dan juga bagi kita sama-sama cegah COVID-19 dan bagi kita sama-sama amalkan norma baru, iaitu elakkan tempat yang sesak, tempat yang sempit dan tertutup, elakkan bersembang dekat-dekat. Jadi tolong hafalkan dan beri kerjasama di mana kita kongsikan elakkan 3S, dan yang sekarang saya nak kongsikan kepada anda, kita perlu amalkan norma baru seperti mana amalkan 3W. Apa tu 3W? W yang pertama adalah wash, W yang kedua adalah wear, iaitu pakai, wash iaitu cuci, W yang ketiga adalah warn. Warn kita pecahkan kepada 5 amaran. Okey, yang pertama tadi adalah wash, kerap cuci tangan dengan air dan juga sabun. Yang kedua wear, iaitu pakai, pakai penutup mulut dan hidung jika bergejala. Sekiranya anda lihat rakan anda ataupun tetamu-tetamu yang hadir, dia bergejala, dia bersin contoh, anda boleh tegur dia, okey bang, kakak, encik, pakcik, boleh menggunakan mask ataupun penutup mulut dan juga hidung. Yang ketiga adalah warn, iaitu amaran. Amaran kita bahagikan kepada 5. Yang pertama, elak bersalaman atau bersentuhan. Kalau boleh, tetamu-tetamu yang hadir ataupun ahli keluarga yang hadir ataupun pihak tuan rumah kita, ibu ayah pengantin, iaitu Encik Johari dan juga Puan Marziah, kalau boleh minta beri kerjasama, jangan sentuh tetamu-tetamu yang hadir dan jangan salam tetamu-tetamu yang hadir. Untuk kita elakkan, bagi cegah COVID-19, kita perlu amalkan norma baru. Bagaimana kita nak amalkan norma baru ataupun cara bersalaman di norma baru? Angkat tangan kanan, letak di dada kiri dan tunduk. Begitu juga pihak tuan rumah kita, iaitu Encik Johari dan juga Puan Marziah. Kalau tetamu-tetamu yang nak salam anda jangan terus salam saja. Anda angkat tangan kanan, letak di dada kiri dan tunduk. Begitu cara amalan ataupun amal bagi cegah COVID-19, cara bersalaman di norma baru. Sekali lagi saya ulang, elakkan bersalaman ataupun bersentuhan. Okey, pihak tuan rumah kita Cik Johari dan juga Puan Marziah, kalau boleh jangan salam tetamu-tetamu kita dan jangan bersentuhan bersama dengan tetamu-tetamu kita. Kita akan ikut SOP yang telah ditetapkan oleh MKN ataupun Majlis Keselamatan Negara ataupun kerajaan kita. Cara bersalaman di norma baru, angkat tangan kanan, letak di dada kiri dan tunduk. Sekali lagi, angkat tangan kanan, letak di dada kiri dan tunduk. Begitu juga pihak tuan rumah kita dan juga tetamu-tetamu maupun ahli keluarga ataupun saudara mara pengantin kita. Okey, yang kedua, amaran yang kedua, amalkan etika batuk dan juga bersin. Macam mana kita nak amalkan etika batuk dan juga bersin? Sekiranya anda batuk ataupun bersin, ambil tisu, batuk di tisu ataupun pakai mask, ataupun bersin dan batuk di dalam mask anda sendiri.
Yang ketiga, amaran yang ketiga adalah lakukan disinfeksi, mengemaslah. Contoh hari ini majlis yang usahakan oleh Bintang Catering. Contoh adik-adik Bintang Catering terlalu sibuk, so kita lakukanlah sendiri disinfeksi tu, mengemaslah, angkat pinggan ke, angkat cawan ke. Okey, amaran yang keempat, duduk di rumah. Tu amaran yang keempat, sekiranya bergejala lah. Amaran yang kelima, dapatkan rawatan jika bergejala. Okey, itu saja. Elakkan 3S dan juga amalkan 3W. Okey, sikit lagi perkongsian daripada masa ke semasa saya akan kongsikan dalam 1 jam perjalanan lagu, dan 1 jam perjalanan lagu, 5 minit saja nasihat yang saya kongsikan kepada anda. Dalam masa yang sama saya akan teruskan memberi nasihat kepada anda. Okey, bagi cegah COVID-19, nasihat kepada anda semua, nasihat kepada orang awam yang ingin membuat perjalanan ke luar negara ataupun negeri-negeri, sila tangguhkan perjalanan ke negara-negara yang berwabak COVID-19. Sekiranya tidak dapat menangguhkan perjalanan, jadi amalkan langkah-langkah pencegahan. Macam mana langkah-langkah pencegahan? Sebentar lagi saya akan kongsikan langkah-langkah pencegahan. Kita ada 4 langkah-langkah pencegahan. Okey, yang pertama, amalkan kebersihan diri, kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan juga sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, sentiasa amalkan etika batuk yang baik, tutup mulut dan hidung dengan tisu apabila batuk atau bersin, basuh tangan dengan serta-merta. Langkah yang ketiga, elakkan tempat tumpuan orang ramai, jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang yang bergejala. Jadi selepas pulang, sekiranya bergejala, batuk, demam, bersin dan sukar bernafas, sila dapatkan rawatan dan maklumkan sejarah perjalanan kepada pegawai perubatan. Tu paling penting. Contoh, selepas pulang ke luar negara, ke luar negeri, ataupun selepas anda pulang ke majlis perkahwinan ini, sekiranya bergejala, sekiranya dapat satu gejala, demam, batuk, bersin dan sukar bernafas, sila dapatkan rawatan dengan segera dan maklumkan sejarah perjalanan kepada pegawai perubatan. Okey, itu saja nasihat kepada anda semua. Tema kita hari ini adalah Islamik. Saya akan mainkan lagu-lagu versi Islamik, lagu-lagu ketuhanan, unsur nasihat, lagu-lagu pengantin yang kita raikan pada hari ini, dan sedikit lagu-lagu nasihat daripada edisi 60-an. Dan yang paling penting, jangan lupa sentiasa bawa bersama hand sanitizer, penutup mulut dan hidung, dan juga tisu sentiasa berada di dalam beg. Dan yang paling penting, benda tu sentiasa berada bersama dengan anda. Okey, terus bersama dengan saya Mat Rizki dan juga Bintang Catering yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera. Teruskan saja santapan anda. Kita mulakan dengan kalimah bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Jadi saya akan hiburkan anda bersama dengan solawat hadrah, daripada kumpulan solawat hadrah moden, tak silap saya daripada Indonesia, khas untuk anda. Terus daripada kami, pastinya menghiburkan.